Ini bahagian badan. Kita kena iron tau. Kan dia ada depan dengan belakang. Kita ambil sekali. Dia tak ada potongan pada bahu yang saya tunjuk ni sebab dia adalah baju kurung tradisional yang tiada potongan pada bahu. Tapi bila anda nak buat yang tak ada potongan pada bahu ni, kena pastikan kain tu bunga dia ataupun corak dia berselerak. Kalau corak macam corak kain tu dia kalau menegak semua masih okey, tapi kalau bunga dia tu menegak, pattern dia ataupun corak dia bunga yang menegak semua ke atas, tak boleh. Kita tak boleh ambil yang tak ada potong pada bahu. Memang kena potong. Sebab kalau tak ada potong pada bahu, nanti bila dah siap, baju bunga atas menegak ke atas. Yang belakang dia ke bawah. Faham tak? So kena tengok dulu kena check dulu. Pastikan bila tak nak potong pada bahu ni, pastikan bunga ataupun coraknya berselerak. Okey, so ini adalah bahagian badan yang kita dah ambil semalam. Kita dapatkan bahagian tengah dia. Ingat semalam kan saya ada snap kan? Ada kat sini. Kita snapkan bahagian tengah bahu. Tengah bahu kita dah snapkan. Kat sini pun kita snap. Dekat sini pun kita snap. Kemudian tengah-tengah ni pun saya ada snapkan. Iron tau. Iron bahagian tu sampai nampak side dia. Nampak side dia. Nampak tak? Nampak side dia. Okay? Alright. Bila dah nampak side, dah iron. Nampak tak macam ni badan dia? Okay? Ni dia sini tengah. Bila dah iron, kita buka kan? Buka. Kemudian kita iron begini pula. Bahu dengan bahu. Kita iron macam ni pula. Ni cara macam mana kita nak buat bahagian leher. So, kita iron pula. Ni samakan. Boleh peniti. Samakan dia. Okey, bila kita dah lipat bahu dengan bahu macam ni, iron. Iron dekat bahagian ni. Kemudian, barulah kita boleh buat pola. Saya buat pola tu terus dekat kain Untuk bulan leher tu, saya terus buat dekat kain. Alright, so proses seterusnya bila kita dah iron bahagian ni, kita tentukan mana depan, mana belakang. Saya tentukan yang ini adalah bahagian depan badan dan yang ini adalah bahagian belakang badan. Ini adalah tengah bahu. Ada side kat sini. Kita garis sikit supaya nampak side kat sini. Side tu macam mana nak dapat? Kita iron tadi. Tadi kan kita dah iron, so kita dapatlah side kat sini. Kemudian, kita ambil, ini formula untuk bahagian leher, kita kena ambil ukuran leher bahagi 6. Macam yang saya buat ni, ini adalah plus size tau. Leher dia adalah leher 18. So, kita kena ambil 18 bahagi 6. 18 bahagi 6 dapat 3. Cara nak ambil dia, ini adalah garisan bahu. Ini belakang, ini depan. Cara nak ambil dia daripada tengah badan ni, kita ambil 3 inci. 3 inci. Nampak? Tanda. 3 inci. Sekali lagi saya bagi tahu ini bahagian depan, ini bahagian belakang badan. Okey? So saya dapat 3 kat sini. Untuk leher belakang, kalau plus size, ini pun satu formula juga ataupun tips. Saya bagi tips. Kalau baju plus size, keruk leher belakang, kita kena ambil lebar sikit. Kalau kita ambil setengah inci sahaja, nanti baju tak sedap pakai, satu. Kemudian satu lagi, baju bahagian depan akan terjongkit kalau plus size. So, bila kita buat baju plus size, pastikan keruk leher belakang tu kita ambil 3/4 atau 1 inci. Okay, kalau dekat sini saya ambil sebab dia adalah bahu dia 19, leher dia 18. Saya ambil keruk dia dekat belakang ni 1 inci. Pentingnya ni, kalau tak nanti tak sedap pakai. So, kita bentukkan leher belakang. Kita bulatkan. Kemudian bahagian depan. Cara nak dapatkan bahagian depan. Tadi kan kita dapat leher bahagi 6. Contoh macam saya buat 18 bahagi 6. Leher 18 bahagi 6. Saya dapat 3. Okay, 3 kat sini. Tanda dulu. Kemudian tambah 3/4. Mesti kena tambah. Ni penting tau. Kalau tak tambah nanti leher kita tercekik. Tak selesa. Mesti kena tambah 3/4. Tak kiralah standard size atau plus size. Mesti kena tambah. Okey. Kemudian bila kita dah dapat, kita bentukkan.
Okay, kita bentukkan dia. Kalau rasa takut dia lari kan, gunakanlah peniti. Kita takut kain dia lari. Penitikan kat sini, tak ada masalah. Kita bentukkan dia. Kalau nak formula yang lebih lengkap, formula ni ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Nampak tak? Kita bentukkan dia. Formula ni ada dekat dalam buku Nak Jadi Pakar Jahitan. Cara nak buat polah leher. Okay, bila dah dapat macam ni, kita potongkan. Senang je. Lepas ni kita dah boleh jahit. Saya suka buat guna piping ni sebab kita tak payah nak buat lapik-lapik dalam. Kalau lapik dalam kan, kita kena potong kain untuk lapik dalam. Lepas tu kita kena pakai lining dalam, betul tak? Kain gam untuk bahagian dalam kita lekatkan. Dia banyak proses. Dan lepas tu nanti bila dah siap kena silang pangkah. Kan? Bagi saya buat piping ni lebih kemas, lebih cantik, tetapi masa jahit tu kita kena jahit kemas. Masa jahit kita kena jahit kemas. Okay, so kita potongkan. Okey. Dah. Nampak tak bentuk leher dia? Setakat ni dapat tak? Ini bahagian depan, ini belakang. Okey, ini depan, ini belakang. Bila kita dah dapat bentuk macam ni, kita dah boleh terus jahit. Tak perlu buat belahan dulu. Tak perlu. Saya tunjukkan nanti. Kita tak perlu buat belahan dahulu. Untuk bahagian depan, kat sini kan tadi kita iron. Kita ada nampak side dia tu kan? Kalau untuk bahagian side dia ni, bahagian belahan, untuk standard size SML boleh buat 4,5. Kalau plus size, belahan dia boleh buat 5 inci. Okay, 5 inci. So yang ni saya buat 5 inci. Kita tak payah potong tau. Gariskan je. Nanti saya tunjuk masa jahit nanti. Gariskan saja. Jangan potong dahulu. Ini adalah cara untuk dapatkan bahagian belahan tu bila dah siap, dia rapat je, dia cantik je, dia kemas. Tak terkangkang. Kalau kita buat belahan dulu, dia agak terkangkang nanti bila dah siap baju. Okay? Dia punya bulan ni boleh simpan. Sebab kita boleh gunakan nanti, contohlah kita buat baju kurung yang lehernya 18 juga. Tak payah nak buat pola dah, terus ambil bulan dia. Jadi bulan dia ni anda boleh ambil kertas keras, produk makanan ke yang ada kotak, boleh pakai kotak tu buat bulan leher, boleh simpan. Okey, bulan leher ni boleh simpan untuk kita buat baju yang lain.